Prof. Dr. Alois Adai Kalam selaku Ketua Pegawai Eksekutif Alpha International Training and Consultancy Sdn Berhad dan juga merupakan Presiden Persatuan Sleep Apnea Malaysia dan juga ditemani oleh Tuan Nazrul Zarifi Muhammad Nazri selaku Pengarah Bahagian Pematuhan dan Pemantauan Prestasi Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, selamat pagi. Terima kasih Prof. Dr. Terima kasih Tuan Nazrul. Sebelum kita bersama dengan Prof. Dr, kita banyak berbicara dengan Prof. Dr kan pasal masalah microsleep, kurang tidur dan kelesuan sewaktu pemanduan ni. Tapi Tuan Nazrul mungkin boleh kongsikan dulu tentang APAD ataupun disebut sebagai APAD APAD ini. Jadi apa yang boleh kita faham tentang fungsinya, peranan utamanya, kerana pentinglah untuk kita ketahui apa yang menjadi fokus dan juga tujuan bagi agensi pengangkutan awam darat. Baiklah, terima kasih Cik Ismail. Saya juga merasakan bahawa ini satu topik yang sangat penting. Kerana APAD ini bukan semata-mata agensi yang mengawal selia pelesenan tetapi juga memantau prestasi operasi di jalan raya. Sebab untuk makluman, APAD ataupun Agensi Pengangkutan Awam Darat ni dia ialah satu agensi di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia yang telah ditubuhkan pada 1 Januari 2019. Okey. Maka kita ada basically APAD itu sendiri, kita ada dua fungsi utama, iaitu fungsi pelesenan dan juga fungsi pengawasalian, pelesenan dan pengawasalian. Jadi yang pertama, APAD ini perlu merancang, melaksanakan dasar pelesenan berkaitan pengangkutan awam darat, merangkumi perkhidmatan rel, perkhidmatan terminal, bas, teksi dan e-hailing, serta pengangkutan barangan melalui rel dan jalan raya. Okey. Jadi fungsi pelesenan itu sendiri, APAD basically merancang melaksanakan dasar tu di Semenanjung Malaysia untuk pengangkutan awam darat. Dan selaras dengan kita ada Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 atau Akta 715. Jadi untuk fungsi pelesenan tu, APAD sendiri menetapkan syarat operasi, piawaian prestasi dan juga keperluan keselamatan. Kerana apabila kita memberikan lesen kepada pengendali perlu bertanggungjawab kepada kenderaan yang diselianya. Jadi oleh sebab itu mereka perlu mematuhi, dan juga selepas pematuhan tersebut pihak APAD juga akan memantau, walaupun sebelum ini ada kuasa tersebut, namun sekarang pemantauan keselamatan tu kita berikan kepada Jabatan Pengangkutan Jalan melalui JISA, JPJ. Jadi sekiranya pengendali tidak lulus audit tersebut, maka APAD akan mengambil tindakan punitif, yang itu memang kita tak suka nak berceritakan mengenainya. Last resort lah. Kita akan menggantung ataupun membatalkan lesen sekiranya syarat-syarat lesen itu tidak dipatuhi dan juga gagal JISA tersebut. Jadi basically itu yang kita boleh maklumkan ataupun boleh saya ceritakan berkenaan dengan fungsi ataupun tanggungjawab APAD itu sendiri. Wow, itu dia. Jadi difahamkan akan berlangsungnya kempen Jom Balik Kampung dengan Selamat. Jadi mungkin Prof kongsikan kenapa kempen ini penting untuk sama-sama kita fahami dan juga pelaksanaannya penting supaya dapat dilaksanakan dalam keadaan yang selamat dan semua mematuhi apa antara perkara-perkara yang telah pun ditetapkan. Okey, terima kasih. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM sebab menjemput sekali lagi bagi sesi pembentangan ini ataupun diskusi tentang pencegahan microsleep dan kelesuan. Jadi kenapa ia amat penting? Sebab kalau kita lihat di bulan puasa nanti, kita sebenarnya akan melalui perubahan rutin. Perubahan rutin di mana akan kita melalui satu perubahan pola tidur yang berbeza dan pola makan yang berbeza ketika bulan puasa. Jadi contohnya kita akan makan 2 kali satu hari. Biasanya kita makan 3 kali sehari. Tapi dalam bulan puasa ni pola makan kita akan berubah. Jadi dia juga akan mengakibatkan satu situasi yang boleh membangkitkan isu microsleep dan kelesuan. Kedua, kalau kita tengok dari segi apa kita kata pola tidur. Oleh kerana kita bangun untuk sahur dan juga kita lewatkan tidur disebabkan sembahyang tarawih, ibadah perlu dilaksanakan, tapi apa yang kita cuba tekankan di sini adalah bagaimana kita juga dapat
menjaga kesihatan, keselamatan dari segi penggunaan jalan raya serta di tempat kerja lah. Itu tujuan dia. Jadi bila ketiga bulan puasa ni, bila kita sampai di tempat kerja ni, kadang-kala kita punya berkaitan gula dalam darah ni pun akan menurun sebab tiada makanan kan, tiada makanan, kita tengah berpuasa. Jadi efek dia memang banyak. Boleh kita katakan ketiga bulan puasa, dan sebab itu kami sebenarnya datang dengan satu kempen untuk memastikan bahawa kesedaran tentang microsleep dan kelesuan ini dapat dipertingkatkan supaya kita balik kampung dengan selamat. Kita balik kampung dengan selamat sebab memandangkan banyak kemalangan berlaku ketiga bulan Ramadan dan juga bila mereka balik kampung dan juga balik ke pekan nantilah. Waktu bila selalunya risiko untuk macam microsleep ni kan, dia macam lebih orang kata kritikal atau lebih tinggi dalam bulan puasa atau bulan Ramadan? Puasa ataupun bulan Ramadan. Sebenarnya kalau kita lihat selepas sahur, iaitu 6 pagi hingga 9 pagi itu, waktu itu memang waktu yang kita akan rasa mengantuk juga. Dan juga ada satu lagi waktu yang mana dia bermula dari jam 1 tengah hari hingga ke 4 petang. Waktu di mana keadaan gula dalam darah tu dah menurun. Jadi tahap mengantuk tu lebih tinggi. Lepas tu ada satu lagi waktu, iaitu dari pukul 4.30 petang hingga lebih kurang waktu berbuka puasa. Kenapa? Sebab pada masa itu kita punya fizikal dan mental tu, keadaan fizikal tu dah menurun. Dah lesu. Dan satu lagi masa adalah dari jam 12.30 malam sehingga ke awal pagi pukul 4. Jadi rata-ratanya kesemua waktu dalam sehari itu memang ada akan berlakunya satu tahap kelesuan ataupun microsleep. Jadi kesedaran perlu dipertingkatkan. Supaya dapat kita mengelak daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku. Kan, kemalangan sebagainya disebabkan microsleep. Dan sejauh mana Tuan, bila kita bercakap berkenaan perkara ini, sejauh mana sebenarnya kita dapat mula pasti punca kemalangan itu berlaku adalah disebabkan microsleep dan juga kelesuan? Terima kasih Yang Mulia Raja Sofia. Apabila kita menyentuh berkenaan dengan punca keselamatan jalan raya ni, punca kemalangan jalan raya itu saya ingin bagi kepada 3 perkara ataupun 3 faktor utama, iaitu pertama, faktor pemandu dan cara pemanduan. Yang kedua, faktor jalan dan persetaraan, serta yang ketiga, faktor kenderaan sendiri. So berdasarkan kepada kajian daripada Institut Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, pada tahun 2007 sehingga 2014, 66% punca kemalangan jalan raya ini berpunca daripada faktor yang pertama tadi, faktor pemandu dan cara pemanduan. Maka kalau kita lihat di situ, 20% pula ialah faktor jalan dan persetaraan, dan faktor kenderaan tu menyumbang kepada 14%. So dari segi 66% itu tinggi, lebih daripada 50%. Di situ kita boleh lihat bahawa fatigue atau kelesuan tadi menyumbang kepada 15%. Maksudnya tinggi. Maksudnya tinggi itu kita perlu mengambil tindakan-tindakan tertentu untuk memastikan menangani masalah fatigue ataupun kelesuan microsleep yang saya maklumkan tadi. So kalau kita boleh senaraikan lagi, faktor pemanduan itu sebab dia tinggi. So 26% memandu secara berbahaya. Kelajuan, kita selalu bawa kereta laju, 20%. Dan juga kalau ada juga pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah, itu 5%. Jadi mantan Ketua Polis Negara pada tahun 2024 juga memaklumkan bahawa punca utama kemalangan jalan raya ini juga kegagalan mengawal kenderaan daripada terbabas akibat keletihan dan mengantuk, dan juga kita tidak menjaga jarak selamat di antara kenderaan. Jadi ini semua perkara-perkara yang saya lihat sejauh mana tadi, maksudnya memang kelesuan dan juga keletihan ini memang satu punca utama kemalangan jalan raya. Kalau kita tak tangani, saya rasa dia akan merebak dan juga menjadikan kemalangan jalan raya itu akan sentiasa bertambah dan bertambah. Kalau kita lihat statistik sikit, PDRM ataupun Polis Diraja Malaysia mengeluarkan pada Januari hingga September 2025. Hampir 500,000, 481,703 kemalangan jalan raya itu direkodkan melibatkan 4,875 kematian. 2,140 kecederaan parah dan juga lebih 20,000 kecederaan ringan. Jadi dengan angka-angka saya maklumkan tadi, memang nampak bahawa punca kemalangan jalan raya ini memang
sangat tinggi dan juga membimbangkan. Itu sebab kita ada program pada hari ini. Kita ingin memberitahu pada masyarakat dan juga APAD kita menumpukan kepada kenderaan berat ataupun pengendali kenderaan berat yang kita lesenkan. Itu sekali saya maklumkan bahawa kerana kenderaan berat ni lazimnya kalau kita lihat pemanduan yang panjang. Ataupun jarak yang jauh. Itu memang salah satu punca utama lah boleh menyebabkan kelesuan. Biasanya berapa waktu yang diperuntukkan untuk contohnya kalau pemandu lori kenderaan-kenderaan berat yang panjang ini, berapa waktu maksimum yang dibenarkan dalam peraturan ataupun undang-undang di bawah APAD sendiri supaya pemanduan itu tidak melebihi had maksimum yang dibenarkan kalau mereka memandu di lebuh raya dan sebagainya. Betul. Kita ada satu garis panduan. Kita panggil ICOP Keselamatan, Industrial Code of Practice Keselamatan, di mana semua kenderaan-kenderaan yang berlesen di bawah APAD ini maksimum pemanduan dalam tempoh 24 jam hanya 8 jam sahaja. Oh, 8 jam. Dan juga berterusan selepas 4 jam berterusan dia kena rehat 30 minit. Wajib. Sekiranya mereka tidak mematuhi perkara ini, mereka akan gagal JISA yang saya maklumkan tadi. So sekiranya gagal JISA, punitifnya ialah gantung lesen. Jadi memang kita boleh lihat bahawa setakat ini kita merasakan bahawa itu ialah tempoh masa pemanduan yang selamat buat masa ini. Jangan, saya yakin ada juga kadang-kadang pemandu-pemandu yang nakal kan. Kita tahu cuba untuk mengejar trip dan sebagainya, cuba ingin memandu lebih. Kerana mungkin memandu lebih, trip banyak, bolehlah dapat untung yang lebih. Tapi yang paling penting ialah safety before profit. Ini bukan hanya pada pemandu, pada pengendali juga. Kena lihat bahawa pemandu itu bukan sekadar pekerja je, perlu juga memastikan kebajikan dan juga tempoh pemanduan yang saya maklumkan tadi kepada Cik Ismail tadi perlu dipatuhi. Dan di sini bermakna majikan perlu mainkan peranan yang cukup penting jugalah untuk memastikan keselamatan, bukan saja memberi trip yang lebih kepada pemandu tetapi memikirkan tentang keselamatan pemandu itu juga dalam masa yang sama orang lain yang berada di lebuh raya tersebut kan. Jadi di sini mungkin ada nasihat yang ingin disampaikan kepada kesemuanya supaya kepada pemandu, kepada majikan dan sebagainya untuk memastikan keselamatan ini dijaga dan dipatuh dengan lebih baik supaya ia tidak mengakibatkan kemalangan dan juga berlakunya kelesuan serta microslip kepada pemandu khususnya. Yang penting di sini adalah saya rasa kesedaran. Kesedaran serta pengetahuan tentang amalan tidur yang baik. Kenapa saya sebutkan di sini adalah kadang-kadang walaupun kita sudah pun meletakkan satu syarat, prasyarat bahawa mereka kena berehat mungkin selepas 4 jam memandu. Kadang-kadang selepas 4 jam tu dia tak berehat. Dia duduk main TikTok toktik. Dia asyik main TikTok ataupun tak merehatkan mental, tak merehatkan badan dan sebagainya. Sebab seperti apa yang saya pernah ceritakan di sini dahulu bahawa manusia merupakan salah satu mamalia yang memang tidak akan melambatkan tidur. Melambatkan tidur ataupun sedar lagi lena boleh dengar mamalia tu. Ada yang mungkin sedang mengantuk ketika ini. Jadi dia cuma akan melambatkan tidur dan tidak mahu tidur dan rehat. Jadi yang penting adalah pendidikan. Jadi dengan cara yang kita buatkan dalam bulan Ramadan ni, satu program yang dinamakan sebagai kempen Ramadan, Jom Balik Kampung dengan Selamat ni, sekurang-kurangnya kita dapat memulakan satu kaedah di mana mereka boleh, majikan-majikan ni boleh mengantar pekerja-pekerja dia untuk berkursus sambil menikmati sajian Ramadan selepas kursus. Kursus dia pendek 3-4 jam saja, dan mana mereka boleh dapat menuntut duit itu daripada HRD Corp ataupun tuntutan caruman HRD Corp. Dan program ini adalah program kerjasama bersama dengan APAD dan juga MyROS sekali. Jadi kita war-warkanlah supaya kesedaran dipertingkatkan, supaya amalan tu menjadi lebih baik di kalangan masyarakat secara umumnya, dan juga untuk peningkatan produktiviti sekali ketika bulan Ramadan nanti. Tuan Nazrul, bagaimana menyambut baik kempen pencegahan microslip dan juga kelesuan ini dalam konteks pihak penguatkuasaan? Dari aspek APAD sendiri, kita memang apa yang dibuat oleh Prof Louis dan tim beliau lah memang kita puji dan kita perlu hargai, kerana kita lihat bahawa kempen ini satu kempen yang mungkin namanya kita rebrandkan, tetapi dia berfokus kepada microslip, fatigue dan keletihan. Jadi kalau kita lihat di situ, saya nampak 15% tadi sebab keletihan, punca kemalangan tadi. So kita boleh cover 15% tu, saya rasa
mungkin faktor pemandu dan cara pemanduan tu dapat dikurangkan dari semasa ke semasa. Jadi kita lihat bahawa kalau kempen ini memang saya lihat memang saya jangka akan berkesan, dan juga kita akan melihat, kita akan nilai berdasarkan kepada pelbagai lapisan lah. Salah satunya ialah kita nak tengok pemandu itu berubah sikap, dan juga pengendali juga tidak hanya mementingkan keuntungan semata-mata. Kita juga nak lihat bahawa pematuhan kepada ICOP keselamatan tadi semakin dijadikan budaya, bukan semata-mata pematuhan. Dia ialah budaya. Macam kita pagi bangun, pagi-pagi ada yang bangun, kita ada yang minum air, ada yang gosok gigi sebagainya. Kita jadikan itu sebagai satu budaya. Keselamatan bukan satu pasaan, bukan sahaja pematuhan, tapi budaya. Itu yang kita nak. Sebab ICOP keselamatan yang digariskan dalam APAD itu telah pun lengkap. Dan memang ada sedikit penambahkan yang kita akan buat. Oleh kerana pun kita lihat bahawa memang kita tanya kepada pengendali, persatuan dan sebagainya, mereka merasakan bahawa itu satu kaedah yang baik untuk mereka memastikan pengurusan, ada 5 pengurusan tu, pengurusan kepada pengendali. Pengendali sendiri ada pengurusan dia, pengurusan pemandu, pengurusan kenderaan, pengurusan risiko dan pengurusan rekod tu dibuat dengan baik, maka hasilnya akan menjadi sangat-sangat jitu lah. Dan juga saya setelah kita menghargai apa usaha kempen yang dibuat oleh Prof. Louis dan Alpha International Training and Consultancy ni, so tunjukkan bahawa tanggungjawab keselamatan raya bukan hanya kepada APAD, GPJ, agensi kekuasaan yang lain. Betul. Dia adalah tanggungjawab bersama. Betul. Itu yang saya nak mengatakan bahawa, dan juga sesi libat urus. Tadi Prof. Liu kata akan melibatkan APAD, melibatkan MyROS dan sebagainya. Sesi libat urus tu satu perkara yang kita boleh dapatkan feedback daripada semua bahawa kempen ini berkesan dan perlu diwawarkan dari semasa ke semasa. Okey, Prof. Dr. berbaki secara ringkas ini mungkin boleh mewawarkan kembali berkenaan kempen pencegahan mikroslip dan juga kelesuan yang diadakan nanti. Maksudnya macam mana tadi? Bermula pada bila tarikh? Okey, sebenarnya dia akan bermula seminggu selepas bulan Ramadan. Kita akan mulakan seminggu selepas bulan Ramadan, sebab mungkin ramai yang perlu menguruskan perkara-perkara lain. Jadi seminggu selepas tu, dan kami akan menamatkan seminggu sebelum tamatnya bulan Ramadan ataupun sebelum kita menyambut hari raya. Mungkin ketika seminggu sebelum hari raya tu kita datang dengan satu lagi kempen untuk mungkin menyukat tahap kelesuan, tahap tidur dan tahap kewaspadaan seseorang pengguna jalan raya itu, dan juga memasukkan sekali dengan intervensi supaya dapat balik kampung dengan selamat. Ini dalam rancangan. Ini dalam rancangan, belum confirm lagi. Tapi mungkin besar kemungkinan kita akan buat seminggu sebelum Hari Raya Aidilfitri. Kita ucapkan selamat maju jaya dan juga semoga kempen ini akan dapat membina dan juga membuka mata pemandu-pemandu berkenaan tentang kelesuan dan juga microslip, khususnya suatu bulan puasa. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Dr. Terima kasih kepada Tuan Nazrul kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Itulah dia pencegahan microslip dan juga kelesuan. Dapatkan rehan yang cukup sebelum anda memulakan perjalanan, khususnya kalau nak melalui satu perjalanan yang jauh. Ya, betul. Kita sekarang ni kebanyakan daripada kita kurangnya tidur. Jadi sebenarnya kurangnya tidur itu juga akan memberi implikasi yang kurang baik dari khususnya aspek kesihatan. Jadi perlu untuk kita sama-sama menjaga kesihatan diri kita.